Smart Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Satu lagi, 101 hingga 110. Surah Kahfi 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمدا على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين صلى الله ربنا على النور المبين المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, pengurusi masjid, jawatan kuasa, tuan para pegawai masjid Permatang Janggus, Pulau Pinang. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam 1 Rejab, Allah lapangkan masa kita 1000 orang lebih ni dalam masjid Permatang Janggus untuk duduk dalam rumah Allah. Malam 1 Rejab ada kelebihannya. Imam Syafi'i kata malam ini malam mustajab doa. Maka kita terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah izin saya dan tuan-tuan untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu yang insya-Allah ada kehadiran para malaikat mendengar dan mencatatkan apa tujuan kita datang pada malam ni. Kalau nak tengok orang menega, malaikat akan tulis dia nak pi tengok orang menega dalam buku amalan tu lah. Saya tak tahu, orang sebelah tak tahu. Yang tahu kita. Hak mai malam ni mai untuk apa? Mai nak tengok ustaz. Malaikat tulis dia pi sebab nak tengok ustaz. Tengoklah. Hak tu dia boleh. Mai untuk tahu benda apa yang Allah redha kalau kita buat. Niat dia macam tu. Dia mai tak sah, dia kata nak dengar lah. Kalau apa dia ustaz nak bagi tahu pasal akhirat, sebab tajuk tentang akhirat, nak dengar tentang akhirat sebab akhirat tempat tinggal, dunia tempat lalu, tempat singgah. Sebab tu Tuhan tunjuk benda dunia semua mati, kucing mati, ikan mati, pokok mati, orang mati, orang. Raja mati tak raja? Dia sultan mati tak? Sultan mati, tak kira kapet apa pun. Orang berjalan atas kapet merah mati tak? Mati. Jadi Perdana Menteri 2 kali mati tak? Mati. Jadi Presiden US 2 kali mati tak? Mati. Mati. Allah nak bagi tahu semua mati. Yang hidup aku selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua musnah kecuali kerajaan, kekuasaan dan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tinggal. Masjid ni akan hilang buat selama-lamanya satu hari nanti.
Bila? Wallahu alam. Masjid ni, tuan-tuan tengok dinding dia, tuan-tuan tengok tiang dia, kipas ketui, semua ni akan hilang. Yang tak hilang, bila timbang di mahsyar esok, benda apa yang buat kerana Allah? Basuh kereta kerana Allah, kekal. Subhanallah. Makan kerana Allah, kekal. Kekal, ditulis, dan ia kekal, ditimbang di mahsyar waktu Allah sendiri panggil nama kita. Allah sendiri panggil nama kita, nama hak lengkap penalan tu. Sebab tu buh nama cermat-cermat, buh nama cermat-cermat. Ni hak main mengaji, buh nama, pilih nama berkat. Terus duduk seronok bubuh Alamanda. Tu nama kedai kah? Ada nama pasar raya? Ada, ambil nama pasar raya, Alamanda. Seronok buh nama pelik-pelik. Tuhan kamu akan memanggil kamu sendiri dengan nama kamu, Nabi kata, dan nama bapa kamu yang dinamakan di dunia. Nama apa kamu? Subhanallah. Nama Maryam. Kenapa Maryam? Sebab Maryam disebut dalam Quran saja buh nama cucu, kot ada keberkatan. InsyaAllah ada keberkatan satu hari dalam kehidupan budak tu, si bayi tu. Sayyidatuna Maryam, satu wanita solehah yang disebut dan dirakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibunya wali, ayah dia wali, orang soleh, Sayyidatuna Maryam ni. Waktu mak dia mengandungkan dia, mak Maryam. Kalau mak Maryam dengan Nabi Isa apa? Cuba ni dikiak ngak sikit orang Matan Janggut ni. Mak Sayyidatuna Maryam, dia ada mak. Ayah dia nama Imran. Hak tuan-tuan tengok surah Ali Imran tu ayah dia lah. Ayah Maryam. Anak Maryam, Isa. Semua dahsyat-dahsyat. Pak menakan Rasul, sepupu Rasul juga. Pak menakan Zakaria, sepupu Yahya. Tu dia lah. Betul. Keluarga Rasul. Mak tu dahsyat dah, Maryam. Satu-satunya wanita dalam alam ni, seorang dia aja mengandung tanpa disentuh lelaki. Sayyidatuna Maryam. Subhanallah. Pasal apa dapat anak hebat macam Maryam? Sebab mak hebat. Apa dia mak dia buat? Apa mak Sayyidatuna Maryam buat? Radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tengok surah Ali Imran, balik buka surah Ali Imran ayat 35. Surah Ali Imran ayat 35. Sebab tu bersyukur kalau boleh bahasa Arab, seronok baca Quran. Belajar bahasa Arab, umur 40 pun. Seorang ulama besar Syria mula belajar umur 40. Jangan kata lambat. Seorang ulama besar Syria mula belajar umur 40, hafal Quran, jadi ulama besar. Masya Allah. Ustaz Azhar Idrus, dia bukan belajar umur 15 agama, bukan belajar umur 20. Lepas tu jadi orang alim, orang besar. Apa dia atas saat ni? Lupa. Saya kali pertama main masjid ni, dia kata besar, tengok, tak apa nak ni sangat tu. Boleh lah, okey lah. Mana abang tu Nazmin, dia kata besar, okey lah, penuh orang Matan Janggut semua. Alhamdulillah, masjid selesa, masjid cantik, imam cemerlang. AJK saya tengok masjid tu, saya tahulah AJK cemerlang lah, bersih, standar semua bersih, Masya Allah. Muslimat pun mesti cemerlang lah sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mak Sayyidatuna Maryam ni, keluarga mereka, keluarga para rasul, sampai Allah sebut Ali Imran. Apa maksud Ali Imran? Keluarga Imran.
Subhanallah. Tuhan ambil cerita keluarga tu buh dalam Quran. Punya hebat. Semua anak menakan sepupu, cucu menakan apa, ayah, mak, geng awliya, geng wali. Subhanallah. Geng wali-wali. Dahsyat. Baca Quran surah Ali Imran, baca cerita keluarga mereka. Masya Allah, lama saya renung cerita keluarga ni. Semua cerita yang hebat Tuhan Allah Azza wa Jalla rakam dalam Quran untuk kita semua belajar. Antaranya ialah mak Sayyidatuna Maryam ni. Mak Sayyidatuna Maryam maksudnya tok Nabi Isa. Imran siapa? Imran tu tok Wan. Imran tok Wan. Apa nama ni? Hinnah tok. Nama Hinnah. Mak Sayyidatuna Maryam nama Hinnah. Ni riwayat yang dhaif lah. Tapi kita sebut untuk mudah lah, untuk mudahkan. Nama Hinnah. Mak ni waktu mengandung, Allah Ta'ala sebut idh qalat imra'atu Imran, ketika mana isteri Imran. Apa isteri dia buat waktu mengandung? Tengok apa nama ni, tengok filem Jepun kah? Drama Jepun kah drama Korea? Anak keluar macam Korea. Nak bagi dapat anak Korea, tengok hak 30 siri tu. Subhanallah. Ada mak Sayyidatuna Maryam, isteri Imran, waktu mengandung, suami dia Imran pun orang soleh, wali juga. Mak wali, ayah wali, anak Imran wali, anak tu nama Maryam pun wali, waliyah, wali perempuan, dapat cucu Rasul Isa bin Maryam. Waktu mengandung ni kita nak belajar saya dan kita semua pakat belajar dalam Quran ni, ketika mengandungkan anak di dalam kandungan, iaitu siapa anak dia? Imran. Siapa perempuan tersebut? Hinnah. Disebutkan namanya Hinnah, diriwayatkan namanya Hinnah, suaminya Imran. Dia kata inni nazar Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. Nama yang paling sedap disebut oleh seorang mukmin. Panggilan yang paling sedap dipanggil, diseru oleh seorang mukmin adalah wahai Allah. Rabbi, kata ibu Sayyidatuna Maryam, Hinnah ni kata, wahai Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Allah, anak hak dalam kandungan ni aku nazar, serahkan kepada kamu untuk anak ni berkhidmat kepada agama kamu. Sedik tak mak? Mak bijak. Sebab tu isteri kena ambil hak bijak. Jangan pakai tangkap hak mana dapat je. Ambil yang bijak, yang faham akhirat, yang kenal Allah. Nak dapat isteri yang kenal Allah, minta. Kita ni perbetul hati minta dengan Allah, isteri yang kenal Allah. Sama-sama puasa sunat, sama-sama main mengaji, sama-sama utamakan akhirat, bukan utamakan nafsu. Sama-sama utamakan cinta Allah, bukan cinta beg tangan mahal, bukan cinta gila nak menega semata-mata. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Siapa sebut ni? Wanita sebut. Dia mengandung, dia kata, Allah, aku nazarkan yang di dalam kandungan ni untuk agama kamu. Subhanallah. Habis minta punya niat. Wahai Allah, hak dalam kandungan ni untuk agama kamu aku nazar, bagi kat dia terus, bagi kepada kamu terus anak ini. Tuhan sambut nazar Hinnah ibu Maryam tadi. Allah sambut nazar dia. Sebab apa? Sebab ikhlas. Hinnah kata, wahai Allah, yang ada dalam perut ini untuk agama ni, dia keluar nanti, siapa pun dia, aku nazar untuk beri kepada agama kamu.
untuk dia khidmat dengan agama ni seluruh hidup dia. Innaka antas sami'ul alim. Reti ibu Maryam satu orang yang ada ilmu, sebab suami dia ajak ilmu agama, ilmu fardu ain, ngajak fiqh, tauhid, tasawuf. Allah kan soal suami-suami, ajak tak 3 ilmu fardu ain kepada isteri dengan anak-anak kamu. Kamu tak reti ajak di rumah, buat main masjid, bagi dia reti. Allah akan soal 3 ilmu ni. Maka hinnah, satu orang yang mengaji, belajar, ada ilmu, dia kata, ya Allah, yang dalam kandungan ni untuk berkhidmat kepada agama ini, innaka antas sami'ul alim, engkau adalah Tuhan maha mendengar, maha mengetahui. Hinnah sebut. Kemudian apabila dia lahirkan anak tu, qalat, Hinnah ni, mak Sayyidatina Maryam ni, dia munajat kepada Allah tiap-tiap hari. Bukan sebab nak minta saja. Waktu tak minta pun munajat, semayang malam. Waktu tak sakit pun semayang malam. Waktu tak miskin pun semayang malam. Waktu hati dia tak resah pun dia semayang malam. Waktu tak ditimpa masalah pun semayang malam. Bukan tunggu sakit, bukan tunggu susah, bukan tunggu keluarga buat masalah, bukan tunggu perniagaan jatuh, bukan tunggu hati resah, bukan tunggu periksa. Munajat, selalu minta. Daripada hari pertama mengandung, tiap-tiap hari berdoa dengan Allah sampai hari melahirkan anak. Rabbi, dia panggil, dia kata, wahai Allah. Mak Sayyidatina Maryam, wahai Allah. Baca ni surah Ali Imran tentang duka 35 sampai 37. Rabbi, kata mak Sayyidatina Maryam, wahai Allah, inni wada'tuha untha, aku lahirkan anak perempuan, aku harapkan dia lelaki, senang nak berjihad pada jalanmu, senang nak berkhidmat kepada agama kamu, jadi ulama, berkhidmat di masjid, berkhidmat dengan masyarakat, lelaki. Mak Sayyidina Maryam kata, Rabbi, inni wada'tuha untha, aku lahirkan perempuan. Siapa dia yang dia lahirkan ni? Siapa dia yang dia lahirkan? Maryam. Boleh balik awal, tak jawab betul. Maryam, wahai Allah, engkau berikan wanita. Tuan-tuan, anak seorang Allah tentukan, anak 2 Allah tentukan, anak 7 Allah tentukan, anak 9 Allah tentukan. Tak ada anak, Allah sebut dalam Quran, aku yang tentukan. Jangan marah, jangan sedih, jangan cela takdir. Allah Ta'ala kata, ada anak pun aku yang tentukan. Dapat anak awal aku tentukan, dapat anak lepas 8 tahun aku yang tentukan, sebelum bumi ni wujud. Faham qada dan qadar, baru hidup tenang. Faham qada dan qadar, hidup tenang. Gaji 1,500 Allah bagi, gaji 3,000 pun Allah yang tentukan, gaji 4,000 pun Allah yang tentukan. Bukan makhluk. Tak ada makhluk boleh tentukan. Allah yang tentukan berapa kali bilah kipas ni berpusing, berapa titisan hujan. Tak sat, hujan sat je. Allah tahu berapa aku nak turunkan titisan hujan di Matang Jangguih. Start pukul 7 lebih sikit tak sat ni, di dalam pengetahuan Allah. Kita sakit, Tuhan tak tahu kita sakit. Kalau berapa titik hujan pun Allah tahu. Kita sakit, Allah tahu tak? Allah tahu. Jalla Jalaluh. Sebab tu mengadu dengan Allah, bukan tulis di status Facebook. Hak paling bodoh sekali, mengadu kat orang ramai dalam status Facebook. Lepas tu dia berkelahi dengan netizen. Dia sendiri, dia tulis status bodoh, lepas tu dia sendiri gaduh dengan netizen. Hang tak tahu aku macam mana apa semua. Sebab tak tahu tu lah jangan tulis. Orang tak tahu keadaan sebenar. Betul tak? Tulis, dia pergi tulis, pergi cerita, gaduh dengan siapa, crash dengan siapa, cerita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu Sayyidina Maryam kata, wahai Allah,
anak yang kau kurniakan ini wanita, perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala kata, aku tahu anak apa yang aku tentukan untuk kamu lahirkan. Jalla jalaluh, aku tahu anak apa yang aku tentukan. Kembang aku tentukan, anak 2 aku tentukan, 7 perempuan aku tentukan, tiada anak aku tentukan sebelum bumi ni wujud. Allah Jalla jalaluh. Lepas tu dia nak marah apa? Dia redha. Sebab dia pun redha dengan Tuhannya, maka dia redha dengan qada dan qadar Tuhannya. Jalla jalaluh. Seronok, bahagia ya. Miskin pun dia bahagia, kaya pun dia bersyukur dan dia bahagia. Sakit pun dia, Allah bagi tenang kepada dia. Belajar berurusan dengan qada dan qadar. Ni kita belajar ni, oh macam ni. Walaysa dzakaru kal untha. Ibu Sayyidatina Maryam ni dia munajat, dia kata, ya Allah, anak yang dilahirkan ni perempuan. Aku dah nazar nak bagi kepada agama ni. Anak ni aku nazarkan kehidupannya, seluruh hidup dia adalah untuk berkhidmat dengan agama ni. Tetapi engkau kurniakan perempuan, wahai Allah, maka perempuan dia tak boleh bertindak seperti lelaki. Ibu Maryam sebut, dia tak boleh nak khidmat macam orang lelaki khidmat kepada agama. Boleh khidmat, tapi tak macam lelaki yang lebih luas bidang tugasnya. Wa inni sammaituha Maryam. Wahai Allah, ni munajat. Boleh tak luah dengan Allah, sembang? Boleh. Allah sangat suka mendengar luahan pada waktu malam. Luah dengan Allah, mangkit pukul 2, mangkit pukul 3, luah dengan Tuhan kamu. Kalau seekor semut pun Allah tahu dia berjalan, maka luahan hati kamu lebih Allah dengar. Mak Sayyidatina Maryam ajak dia luah dengan Allah. Wa inni, wahai Allah, aku namakan anak perempuan aku ni Maryam. Satu dia nazar, kemudian dia munajat dengan Allah, kemudian wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Nombor 3 dia ajak. Boleh tak kita tiru anak ibu Sayyidatina Maryam ni? Boleh. Boleh. Pegang anak kita, dah tak ada, kita tak ada nazar, beranak 4 dah Ustaz oi. Tutup kilang lah. Beranak 7 dah Ustaz, tak mau dah. Tak ada dah Ustaz, buat macam mana? Nak tiru juga macam mana? Pegang anak, baca u'idzuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu doa dia. Doa tu lebih kurang yang diajarkan oleh ibu Maryam. Hak saya baca atas Sat, Rasulullah sendiri ajar. Nabi baca kat siapa? Nabi baca kat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa alaihimassalam, cucu baginda Rasulullah. Hebat. Hasan Husain dua-dua orang alim, dua-dua orang soleh, dua-dua ni adalah ketua pemuda syurga. Hasan dan Husain. Apa doa Nabi baca? Nabi pegang Hasan dan Husain, Nabi baca u'idzuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Doa tu jugalah yang saya baca bila orang minta untuk tahnik budak, no? 23,000 budak bayi. Tu cerita apa pula tu Ustaz ni? Masuk merata. Hak tu senarai hak orang minta tahnik bayi. Hak duk tunggu giliran. Tak larat tahnik dah saya pun. Kan? Tahnik ni tuan-tuan kena cari orang soleh. Orang solehah pun boleh. Ibu Sayyidatina Maryam, apa dia buat? Bila anak dia lahir, dia kata, wahai Allah, aku lindungkan, aku mohon perlindunganmu untuk anak ini dan lindung seluruh keturunannya. Bijak tak? Bijak. Bukan anak, cucu Isa, cicit sampai ke bawah. Nabi Isa akan berkahwin nanti. Bila Tok tadi berdoa, tuan-tuan faham tak ni? Tok berdoa, ya Allah, aku mohon perlindunganmu untuk jaga anak aku ni Maryam dan keturunan dia, anak cucu cicit sampai ke bawah. Anak Sayyidatina Maryam, Nabi Isa. Nabi Isa akan berkahwin. Sekarang Nabi Isa di langit, tidak dibunuh,
dia masih hidup, satu hari dia akan turun, belum turun, sekarang 20-25 kan, dia akan turun, saya pun tak tahu. Semua duk tunggu 20-22 apa ha? Lagi yang tu buat status A ha? Kan 20-34 Nabi Isa turun, Ustaz Wadi Anwar. Lepas tu tengok Facebook saya bid'ah khuraf, saya tak sebut apa-apa lah. Nabi Isa nak turun bila kita tak tahu, saya pun tak tahu, wallahu alam. Tetapi dia akan turun alaihi salam berkahwin. Dia berkahwin dengan orang dulu kah 2000 tahun 2000 lepas dah dia berkahwin dengan umat Nabi Muhammad. Ide abs itu siapa? Semoga saya dipilih menjadi isteri Nabi Isa. Status tu pula dah. Kan boleh. Tapi betul tak dia akan berkahwin dengan umat Nabi Muhammad? Ya. Nabi Isa akan berkahwin dengan umat Nabi Muhammad dan dapat anak. Anak-anak inilah juga yang akan mendapat keberkatan doa Tok tadi, akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jal. Tok tu bijak, Tok tu cerdik. Subhanallah. Tengok Nabi Ibrahim, apa dia berdoa ke anak dia. Nabi Ibrahim berdoa dengan anak dia, Ya Allah, aku doakan mereka ini semua mendirikan solat, taat kepadamu dan keturunannya. Nabi Ibrahim dapat anak Ishaq, Rasul. Ishaq dapat anak Yaqub, Rasul. Rasul dapat anak Yusuf, Rasul juga. Subhanallah. Berdoa kepada anak sampai ke cucu cicit. Bila tadah tangan, Ya Allah, peliharalah seluruh keturunanku dari gangguan dan bisikan syaitan. Doa kat multazam ke, dalam raudah ke, angkat tangan berdoa begitu. Sekarang bila ada anak umur 18 ke, umur 9 tahun ke, umur 7 tahun ke, berdoa, pegang dia berdoa. U'idzuka bikalimatillahi tammah, itu doa Rasulullah, hadis sahih. Wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itulah perisai yang dibacakan oleh Rasulullah kepada dua cucunya, iaitulah Sayyidina Hasan dan Husain alaihi wassalam. Setelah ibu Sayyidina Maryam, dia berdoa kepada anak dia dan keturunannya keseluruhannya. Bijak. Habis dia munajat, dia berdoa, dia nazar. Apa Allah Ta'ala jawab? Tuan-tuan tengok surah Ali Imran ni, tuan-tuan akan tengok nanti Allah Ta'ala jawab apa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah pun terima nazarnya. Siapa terima? Allah Azza wa Jal. Kenapa Allah terima sesuatu perkara? Kerana dia ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan dapat dihampiri oleh syaitan dan iblis. Tak boleh hampir. Subhanallah. Maka ibu Sayyidah Maryam ni, Allah jawab fataqabbalaha rabbuha. Allah terima nazar itu, Allah terima doa itu. Dia berdoa, Ya Allah, tolong lindung anak dan seluruh keturunan anak cucuku. Allah Ta'ala terima. Ya, aku akan lindung. Sebab tu sampai turun ke bawah, nanti susur galur Nabi Isa pun dia akan turun, semua orang soleh. Orang soleh sampai ke bawah. Kerana Allah telah menerima nazar dan doa Maryam. Dan syarat dia ikhlas. Tak senang untuk satu orang nazar dalam kandungan dia untuk diberikan khidmat kepada agama. Siapa nak bagi untuk agama? Mengandung susah-susah nak bagi kat agama. Mengandung susah-susah nak pergi hantar pergi pondok pula. Orang tak lepas. Maka melihat kepada kejujuran ibu Maryam, Allah terima nazar dia, Allah terima doa dia. Satu, Allah sebut dalam Quran, kami terima nazar dia. Wa anbataha nabatan hasanan. Siapa yang membesarkan dia? Allah Subhanahu wa taala. Wa anbataha nabatan hasanan. Lalu Maryam dibesarkan dengan perlindungan sepenuhnya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah.
dah kamu ikhlas serah anak kamu kepada agama ni, aku lindung dia sampai dia membesar. Wa anbataha nabatan hasanan, masya-Allah. Wa kaffalaha Zakaria. Macam mana Allah nak lindung Maryam ni dengan perlindungan daripadanya? Allah Subhanahu Wa Taala lantik seorang rasul nama Zakaria, pak menakan sendiri, jaga dan membesarkan Maryam. Pak saudara, rasul tuan, Nabi Zakaria ni rasul, bukan imam masjid tau, bukan mufti. Rasul membesarkan. Tuan-tuan bayang macam mana rasul membesarkan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah Azza wa Jal, maka membesarlah Maryam sebagai seorang wanita yang salihah, duduk di dalam bilik beribadat tiap-tiap hari, sembahyang beribadat. Lepas tu Sayyidina Maryam cuci masjid kan, cuci masjid apa yang patut. Setiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke dalam tempat ibadat untuk melihat keadaan Maryam, wajada indaha rizqa, Sayyiduna Zakaria, rasul ini terkejut. Rasul ni terkejut bila masuk bilik ibadat. Ada satu bilik khas, tengok, buka pintu, wajada indaha rizqa, ada makanan tiap-tiap hari. Bukan grab food Grab nak kena order, nak kena bayar. Makanan yang ada itu makanan yang tidak ada di negeri itu. Tak ada manusia masuk bilik ibadat Maryam dan makanan itu, buah-buahan itu tidak ada di negeri itu. Lalu berkata Rasul itu dalam keadaan yang pelik, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, makanan-makanan pelik ni daripada mana? Tu terjemahan anna laki hadha. Allah rakamkan perbualan tu dalam Quran. Tuan-tuan tengok jawapan satu orang yang dibesarkan oleh Rasul. Cuma bila kali pertama Nabi Zakaria tengok satu makanan yang tak ada di negeri itu, tak ada di negara itu, bukan pada musimnya, buah-buahan yang tak ada di situ. Kali pertama Nabi Zakaria tengok, wahai Maryam, ni siapa hantar? Maka Maryam pun jawab, ni ayat dalam Quran, ayat Sayyidatina Maryam, qalat huwa min indillah, Allah bagi. Tentang boleh jawab ke Allah bagi? Kita duduk di rumah kan, Allah hantar apa Jumaat pun lambat, nak hantar kat saya dan kita semua macam mana? Quran pun kita tak baca. Sayyidatina Maryam jawab, qalat huwa min indillah, Allah hantar. Subhanallah. Tuan-tuan nak fikir macam mana tu Tuhan hantar? Dia kata makanan ni Allah hantar, sebab tu dia tak ada di negara ni. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidatina Maryam kata, Allah bagi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tanpa Allah berkira. Nak bagi petang, Allah nak bagi malam, Allah nak bagi rezeki yang tak ada, yang di negara tu yang ada rezeki yang tak masuk syurga lagi pun, tak mati lagi, dah dapat rezeki Allah hantar. Macam manalah rasa makanan tu? Tuan-tuan, tu ayat kita. Patutnya kita tanya, macam manalah nak dapat kemuliaan seperti itu? Tapi orang hari ni dia tanya apa? Ras pedas ke masam, Ustaz? Allah hantar tu jenis-jenis pizza ke, spaghetti ke, macam nasi lemak apa sembok ni ke? Tak mati lagi, makanan sudah rasa yang dihantar oleh Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala hantar melalui malaikat ke, Allah Ta'ala hantar wujudkan secara wujud terus macam tu, kun fayakun ke, wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi makanan tu ada dan dimakan oleh Maryam. Makan. Minum betul, makan betul. Bukan bau dah. Bukan, memang makan. Subhanallah.
Subhanallah. Selesai satu kisah Sayyidina Maryam. Kita pun tahu dan reti benda apa nak buat lepas ni bila belajar daripada kisah Sayyidatina Maryam. Keluarga soleh-solehah, keluarga awliya dan keluarga rasul. Keluarga ni, kenapa Allah terima nazar dia, nazar ibu Maryam? Allah terima nazar ibu Maryam kerana ikhlas. Bila iblis diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga, kemudian turun ke bumi. Iblis ni sekok lah tau, dia tak banyak, dia sekok lah. Dia punya naik pangkat dia, semayang, buat ibadat, naik sampai Allah angkat, naik ke langit, sampai ke langit ketujuh. Dia beribadat, Allah Ta'ala angkat dia beribadat. Dia ni syaitan, daripada keluarga syaitan, iblis ni. Tetapi disebabkan ibadat banyak, angkat naik sampai ibadat bersama para malaikat, walaupun dia bukan malaikat. Dia seorang je jin waktu tu, ataupun syaitan lah. Hak lain semua malaikat. Kemudian Allah uji, tengok dah sampai tahap punya tinggi. Allah uji, dia tak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah usir dia dan Nabi Adam dan Hawa, 3 orang. Iblis, walaupun dia bukan orang, Adam, Hawa, 3-3 diusir. Apa kata Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa ajak kita buat salah, minta maaf dengan Allah. Jangan bongkak. Kamu buat salah, kamu buat maksiat, kamu jangan pamer dekat orang macam orang hari ni buat. Kita semua ada salah, kita semua ada dosa, termasuk saya. Tetapi yang membezakan kita semua adalah kita tiru Nabi Adam AS bila buat salah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami zalim diri kami buat salah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kata Adam, kata Hawa, kalau tak ampunkan kami, kalau tak kesian kat kami, wa taghfir lana wa tarhamna, kalau tak kesian kat kami, tak ampun kami, lanakunanna minal khasirin, kami di kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah terima permohonan maaf daripada Adam dan Hawa. Allah terima. Iblis kata apa? Sebelum nak turun mai ke bumi, dia kata Rabbi. Iblis panggil apa? Wahai Allah. Iblis ni sejahat-jahat dia tak mengaku dia Tuhan. Sejahat-jahat iblis tak mengaku dia Tuhan. Tapi manusia kalau dia jahat, dia boleh pi sampai mengaku Tuhan. Malaysia pun ada Tuhan Harun, Ayah Pin. Malaysia pun ada mengaku Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaran tu ajaran. Dalam sejarah manusia ni memang ada yang manusia dia mengaku Tuhan. Iblis pun heran, aku tak pernah mengaku Tuhan. Ketika diusir, Iblis minta dengan Allah, Rabbi. Tuan-tuan tengok, Rabbi, wahai Allah. Iblis hari nak dihalau, nak turun tu, dia kata Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi tu maksud Tuhanku, Rabbi. Sebab tu ba tu baris kasrah, dia ada ya di situ. Ya mutakallim, ya mutakallim, tapi huzifat, dibuang. Rabbi baris kasrah, wahai Tuhan aku. Iblis dia minta apa? Fa anzirni ila yaumi yub'atsun,
panjangkan umur aku sampai berlaku kiamat. Tuan-tuan tengok malam ni kita belajar nombor 2. Iblis kena laknat. Hari nak turun dia minta dengan Allah. Kenapa iblis minta dengan Allah hari nak turun? Kerana dia tahu Tuhan itu maha memberi. Iblis ni ada ilmu ke tak ada ilmu? Ada ilmu. Iblis adalah makhluk yang ada ilmu. Dia tahu Tuhan maha memberi, sebab tu dia minta. Belajar tak tuan-tuan? Subhanallah. Kalau dia tahu orang yang buat salah Allah tak bagi, dia tak minta. Tapi dia tahu kalau kamu buat salah, kamu minta pun Allah pasti akan memberi ruang lagi kepada kamu bila kamu bertaubat. Subhanallah. Inilah Allah. Huwallah, itulah Allah. Sebab tu ketika hari dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh, Allah laknat iblis. Allah halau dia. Ihbitu minha jami'an, berambus semua kamu, kata Allah. Sebelum keluar iblis kata, Rabbi, ada nak minta, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, boleh tak panjangkan umur aku tak mati-mati sampai kiamat. Pasal apa iblis minta sampai kiamat? Sebab pada hari kiamat ditiupkan sangkakala tak ada makhluk bernyawa kecuali mati. Tu ilmu. Kucing ke, binatang ke, jin ke, syaitan, manusia, malaikat, semua mati. Malaikat. Subhanallah, malaikat pun mati. Maka iblis tahu dia ada ilmu, maka dia pun minta takat-takat padan dia. Dia kata, ya Allah, boleh tak panjangkan umur aku sampai kiamat? Maksudnya ketika malaikat Israfil tiup sangkakala nanti, mati ke tak iblis? Mati. Para malaikat yang bilangan para malaikat melebihi bilangan pasir di lautan, mati tak kesemua malaikat? Mati. Sebab tu iblis bila dia minta, dia kata, ya Allah, boleh tak panjangkan umur aku sampai kiamat? Nak buat apa wahai iblis? La ughwiyannahum ajma'in, aku nak sesatkan semua anak Adam, supaya semua syirik, supaya semua tinggal solat, supaya semua tinggal puasa Ramadan, supaya semua, dia kata, aku nak bisik semua macam tu. Aku nak bisik untuk mereka berzina, aku nak bisik supaya mereka tunggang arak, aku nak bisik supaya mereka menderhakai mak dengan ayah, tinggal mak ayah, jangan tengok mak ayah. La ughwiyannahum ajmain. Depan siapa iblis sebut ni? Depan Allah. Subhanallah. Depan Allah. La ughwiyannahum ajmain. Semua aku akan sesatkan wahai Allah. Subhanallah. Bersungguh-sungguh. Lepas tu iblis kata apa? Illa, kecuali. Ni dia sebut. Sebab dia ada ilmu, tuan-tuan tengok dia sebut macam mana. Dia kata illa, yang aku tak boleh hampir sedikit pun. Ibadaka minhumul mukhlasin. Mana-mana hambamu wahai Allah yang solat dia kerana kamu, makan dia kerana kamu, minum dia kerana kamu, bela anak dia kerana kamu, masak dia kerana kamu, berniaga dia kerana kamu, puasa dia kerana kamu, basuh kereta dia kerana kamu, yang tu aku tak boleh hampir. Siapa sebut ni? Iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tak boleh dekat. Dia minum kerana Allah, dia hidup kerana Allah, dia bernafas kerana Allah, dia baca Quran kerana Allah, dia melihat kerana Allah, ziarah orang sakit kerana Allah, dia bantu orang miskin kerana Allah. Bukan untuk nama dia disebut, bukan untuk dia dinaikkan pangkat, bukan untuk dia dipuji, tapi kerana Allah. Ni Quran ajak. Bersungguh-sungguhnya iblis dia sebut apa? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan dan kekuasaanmu wahai Allah, aku akan menyesatkan mereka semua.
kecuali hamba-hambamu yang beriman, wahai Allah. Kemudian iblis tambah lagi, ni sebelum kena halau, sebelum nak turun ke bumi, sebelum diturunkan ke bumi, tak tahulah hari berapa hari, waktu tu berapa panjang, wallahu alam. Sebelum diturunkan ke bumi, iblis sambung lagi, dia kata thumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda anak-anak Adam, keturunan Adam yang nama manusia ni bersama dengan seluruh tentera iblis. Min baini aydihim, mai daripada depan, mai daripada belakang, aku mai daripada kanan, aku mai daripada kiri, mai daripada atas. Iblis dan syaitan mai daripada bawah. Apa maksud mai kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ni? Mula-mula dia goda dengan satu godaan untuk membuatkan kita tinggal solat. Dia kata malam ni pilong apa? Betul ke ayat tu? Long ada ke long? Esok Jumaat dia suruh kawan ni pilong supaya letih. Dia bisik tu dulu. Lepas tu kalau tak berjaya, dia main bisik belah ni pula. Dia kata ni, awek ramai turun. Takkan tak pi. Hang tengok gambar, cuba buka dengan WhatsApp. Depa dah ada dah tang tu, tapi tak mula lagi. Dia bisik. Sebab tu yang main ilham. Ilham tak elok, syaitan, nafsu. Ilham yang tak elok, main daripada syaitan, main daripada nafsu. Syaitan bisik, iblis bisik. Dia hasud untuk keluar, dia hasud untuk tunggang arak, dia hasud untuk pisahkan suami isteri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hasud. Aku main belah kanan tak boleh, aku pergi bisik kat mak dia. Tak boleh bisik kat mak dia supaya porak-perandakan kat mak dia. Mak masuk campak, beritahu menantu hang tak elok, main kat depan pula, beritahu menantu hang tak elok. Main belakang, main kanan, main bawah, sampai bercerai juga. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kata apa? Wahai Allah, kamu akan melihat nanti kebanyakan mereka itu tidak bersyukur kepada kamu. Wahai Allah, nanti anak cucu cicit Adam manusia ni kebanyakannya berpaling daripada kamu. Tengok kehidupan kita hari ni. Fakta mudah ya, hari ni ada 8 bilion manusia, yang Islam 2, yang 6 belum Islam. Berapa peratus tu? Bukan 50 tu, lebih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, 8 bilion manusia malam ni, seluruh dunia 8 bilion. Berapa yang Islam? 2. 6 bilion tak Islam. Alhamdulillah kita Islam. 2 bilion ni berapa tak semayang tuan-tuan? 2 bilion. Baru semayang kita sebut. Berapa tak semayang? Lebih separuh tak semayang. Tak payah tengok 2 bilion lah. Kita nak mudah faham, tengok di Malaysia. Ada 25 juta, lebih separuh tak semayang. Baru bersembang pasal semayang. Ni nak masuk Ramadan. Kalau tanya pula murid dalam kelas, daripada 30 orang, mai belah sini, yang semayang 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang tak pernah berzina, yang tak sampai 2 orang, 3 orang. Saya cikgu. 2009 saya mula mengajar sekolah menengah. Lepas tu berhentilah. Kan, keadaan di sebahagian besar sekolah menengah. Try yang cikgu cuba tanya. Yang solat 5 waktu penuh, yang apa, try senarai tu. Tinggal berapa orang yang selamat tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka inilah kehidupan dunia kita. Lagi 5 minit saya berhenti. 8.45. Semua tengok tak bergerak ni, selalu ada hak mangkit pergi kencing juga. Belah matan janggut ni tak, orang tua-tua pun tak mangkit. Selalu hak yang tua-tua keluar pergi kencing.
Dengar cerita akhirat, subhanallah. Inilah kisah akhirat. Inilah kisah akhirat. Ketika mana semua manusia dan jin telah pun dimasukkan ke dalam neraka. Ahli neraka lah. Hak syurga pergi syurga. Ni last punya kisah. Yang ni last punya kisah. Bila semua dah masuk dalam syurga, hak masuk syurga, syurga. Hak masuk neraka, neraka. Tuan-tuan, siapa kita akan jumpa lagi dalam neraka? Dalam neraka, semua syaitan akan masuk dalam neraka. Ada tak syaitan masuk syurga? Tak ada, wala seorang. Syaitan ke semua sekali ahli neraka. Jin ada tak dalam syurga? Jin ada. Sebab ada jin yang isap vape, ada jin tak isap vape. Ada jin semayang Jumaat, ada jin tak semayang Jumaat. Ada jin macam orang lah. Ada jin rajin semayang, ada jin Jumaat baru nampak. Pun ada. Dia ni kuih kerap kata kat kita Saya tak kenal, saya kenal. Tapi ada dah kenal 3-4. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam syurga esok nanti kita jumpa jin. Bukan jin, bukan ceplos sekali. Tu saya reka tu hak Malaysia punya tu, khas khusus. Tuan-tuan akan melihat jin dalam syurga. Hak duk teringin berkawan dengan jin, syurga nanti berkawan. Ada jin syurga, ada jin ahli neraka. So dalam binatang ada tak yang dimasukkan ke dalam syurga? Tak ada. Semua binatang yang hidup di dunia bertukar menjadi debu kesemuanya. Di dalam syurga ada tak binatang? Ada, tapi binatang yang Allah cipta memang dalam syurga. Ada unta, ada kuda, ada kambing, ada binatang, ikan, ada burung. Itu semua tu ada hadis. Ada binatang. Maka dalam neraka akan ada syaitan, akan ada jin kafir, akan ada manusia yang kafir dan yang ahli neraka walaupun tak kafir. Ada yang tak kafir tapi ahli neraka, ada. Ramainya dalam neraka ni, ramainya. Tuan-tuan tengok hari ni, nak tahu ramai tak ramai ahli neraka, tuan-tuan tengoklah hari ni punya maksiat dan apa yang dilakukan manusia hari ni. Majoriti meninggalkan solat. Berapa ramai terlibatkan riba, perbankan, pinjaman konvensional, riba, ramai terlibat. Ramai. Bila masuk dalam neraka, paling kita marah siapa? Bila bukan kita lah, wal'iyadzubillah. Apabila ahli neraka masuk neraka, yang paling mereka marah, paling mereka cari, paling ahli neraka ligan waktu tu, sekong ya. Siapa dia? Iblis. Perkara itu dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Ulama namakan khutbatu iblis, pidato iblis yang pertama dalam neraka. Apabila semua pakat masuk dah, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, semua nampak iblis, dia ni celaka. Kan zaman nak menyalahkan orang, buat apa sikit salah orang. Bila masuk neraka, memang jenis geng ahli neraka pakat duk tuju ke iblis. Memang iblis pun, nah, hak ni yang menentang iblis ni pakat keluar. Hak ni yang menentang iblis ni, dia ni yang jahat, dia ni yang bodoh, dia ni yang buat ni kita, dia ni yang pakat maki hamun dia. Satu neraka, tuan-tuan bayang tengok. Satu neraka duk maki hamun dia, pakat duk turut dia, salahkan dia apa semua. Akhirnya iblis ini dia naik di satu tempat yang tinggi, dia pun bercakap. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Surah Ibrahim ayat 22. Balik tengok Quran. Oh, Quran Ustaz. Ni ayat Quran. Ada kisah ni, ni malam ni baru dengar. Dan ketika mana semua ahli neraka telah pun masuk ke dalam neraka, Allah memberi ruang kepada iblis untuk dia bercakap. Lalu iblis duduk di satu tempat yang tinggi, dia pun bercakap, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wahai semua penghuni neraka, sesungguhnya apa yang Allah janjikan bahawa ada akhirat, ada syurga, ada neraka, itu benar. Benar tak?
Benar. Subhanallah. Hari ini kita duduk di dunia, kita tahu syurga itu benar, neraka itu benar. Ada dosa, ada pahala. Ni yang dengar ceramah, termasuk saya yang mendengar pada malam ni. Ada dosa dan ada pahala. Ada tuntutan dalam agama ini. Aurat mesti ditutup. Riba tak boleh ambil. Harta anak yatim tak boleh ambil. Arak jangan sekali-kali teguk walaupun setitis. Ada tuntutan solat 5 waktu. Iblis akan berbicara nanti pada hari pertama ataupun saat pertama dimasukkan di depan penduduk neraka. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Apa yang Allah bagi tahu kepada kalian dulu tentang akhirat, ada sirat, ada titian sirat, itu benar. Waktu tu baru pekat duk dia Islam tapi dia tak percaya ada dosa pahala. Dia Islam, dia tak percaya ada syurga neraka. Tuan-tuan, semua ni saya jumpa. Niat saya duk jumpa Allah ni tuan-tuan. Bukan tahap tak semayang dah, bukan tahap tunggang arak dah. Dia Islam, nama dia Islam, dah tak percaya dah syurga neraka. Ada. Dan dibawa berjumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, terang Ustaz. Iblis kata semua yang Allah bagi tahu tu betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun bisik juga kat hampa dulu. Ni saya hurai ayat iblis. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku bagi janji manis kepada kalian. Tak payahlah tutup aurat, panas ni zaman moden, tak ada orang pakai kepiah, tak ada orang tutup aurat ni zaman ni 2025. Aku yang bisik yang tu. Fa akhlaftukum. Tu mohong ya. Yang aku bisik dulu di dunia, yang aku bisik untuk buat A, untuk buat B, semua tu mohong. Ni iblis dia akan sebut nanti. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sebenarnya aku tak boleh buat apa-apa pun kepada kamu waktu tu. Aku bisik je. Aku tak boleh buat apa. Kalau aku bisik kepada kamu untuk kamu pergi berzina dan kamu tak ambil kunci kereta dan start, kereta tu takkan start sendiri. Tak ada orang akan angkat kamu daripada katil, angkat pitak dalam kereta, lepas tu tolong start, tak ada. Iblis dia sebut, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak boleh buat apa pun kepada kalian. Waktu tu dia sebut, illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hasut, aku bisik, aku tipu, fastajabtum li. Kalian menjawab, kalian menyahut seruan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ni semua kita duduk dalam neraka. Ahli neraka lah. Jangan cela aku, jangan maki aku. Walumu anfusakum. Iblis kata, cela diri kamu masing-masing. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak boleh tolong kamu semua. Hampa semua pun tak boleh tolong aku. Neraka dah. Sangat menginsafkan tuan-tuan. Sangat menginsafkan. Dah duduk dalam neraka, tuan-tuan nak keluar ke mana tuan-tuan? Dibakar setiap saat. Orang yang dibakar di satu tempat yang tertutup, di dalam satu alam yang bersifat gaung, ia membakar setiap saat. Maka penghuni neraka nak keluar daripada neraka. Ada Allah Ta'ala cerita, memang nak keluar pun, tapi tak boleh. Tiap-tiap kali rabat ditendang oleh malaikat, dikaih oleh malaikat, jatuh ke bawah. Kata iblis, apa dia disebut last sekali, jangan salah aku, salah diri masing-masing. Aku hanya bisik saja, hampa yang sahut aku punya bisikan. Hari ni aku tak boleh tolong hampa semua, hampa pun tak boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku lepas tangan hari ni daripada kerja syirik yang telah hampa semua lakukan. Aku tak tahu, tanggunglah sendiri. Iblis pun akan disiksa waktu tu. Ahli-ahli neraka juga akan disiksa. Maka sementara Allah bagi nyawa malam ni, tuan-tuan, malam ni 1 Rejab, Allah bagi nyawa pada saya dan kita semua. Allahumma ajirna minan nar. Berdoalah untuk Allah jauhkan kita daripada neraka. Itulah doa yang Nabi ajak sebut.
lepas mayang maghrib khususnya 3 kali ataupun 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Siapa-siapa yang mati pada hari dia sebutkan Allahumma ajirna minan nar, maka neraka pun berkata, wahai Allah, jauhkan dia ni daripada aku, kerana sesungguhnya dia pohon kepadamu untuk dia dijauhkan daripada dimasukkan ke dalam diri aku, iaitu neraka. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Semoga apa yang saya sampaikan dijadikan panduan untuk diri saya terutamanya dan kita semua. Pakat-pakat sedang, dunia yang kita duduk ni sementara. Minggu lepas kawan-kawan kita meninggal, bulan lepas saudara mara kita mati, dan satu hari lepas 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun, rumah dan kenderaan kita tak pakai dah. Jawatan yang kita ada hari ni, kita tak duduk dah di tempat tu. Tak ada siapa sebut dah nama kita lepas 50-60 tahun. Anak cucu cicit kita pun lepas 100 tahun tak sebut dah nama kita. Pertarungan kita di barzakh nanti antara kita dengan amalan kita. Maka sementara saya dan kita semua ada ruang, Allah bagi bernafas, maka minta dengan Allah SWT, terutamanya malam ni yang Allah bagi sebagai malam yang mustajab doa, insya-Allah malam 1 Rejab. Mohon dengan Allah mati husnul khatimah. Mati dengan husnul khatimah. Tak tahu nak ending macam mana, tak tahu. No, iblis tengok ending dia, iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ending kita paling utama kali, ending kita. Ada tu imam 30 tahun jadi imam, ending dia sunat pendek dan tak pindah masjid. Kisah benar. 30 tahun jadi imam, ending dia sunat pendek dan tak pindah masjid. Maka Nabi ajak, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami wahai Allah dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dengan su'ul khatimah. Iman yang kau kurniakan kepada kami ya Allah, pada malam ni kami semua Islam, kami semua iman, maka kau kekalkanlah iman dan Islam yang telah kau hadiahkan kepada kami ya Allah. Kami bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang telah kau berikan kepada kami malam ni ya Allah. Kami sebutkan kepadamu ya Allah, kami syukur dengan iman dan Islam yang kau berikan. Peliharalah iman dan Islam ini untuk kami dan anak-anak kami. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Kurniakanlah kami syafaat Nabi SAW, dan kurniakanlah kami syurga Firdaus yang tidak ada azab dan tidak ada perhitungan, bersama seluruh orang yang kami sayang, semua ahli keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.